Baiklah, ini adalah cerita dari Thailand yang saya dengar. Pernah dengar tak tentang hutang karma? Tahukah anda, hutang karma ini ada macam-macam jenis. Hari ini, saya akan ceritakan apa yang akan terjadi jika kita terserempak dengan hutang karma dalam bentuk roh pendendam. Salam sejahtera kepada semua peminat cerita seram. Kisah hari ini merupakan salah satu cerita yang sangat menarik untuk diikuti. Sesiapa yang suka mendengar cerita seram di mana hantunya tidak perlu ditunggu lama untuk muncul, cerita ini sangat sesuai. Hantunya akan muncul dari awal cerita lagi. Ia adalah kisah seorang pendengar yang telah mengalami sesuatu bersama adik perempuannya. Ia satu peristiwa yang sangat menakutkan kerana pada suatu malam dia terdengar satu bunyi misteri dari bilik tidur adiknya. Akhirnya dia menemui sesuatu yang sedang mengganggu adiknya. Apa yang menarik tentang cerita ini ialah hantu yang dilihatnya bukanlah jenis hantu roh yang merayau-rayau, bukan penunggu rumah dan bukan juga hantu yang dihantar orang. Tetapi ini adalah salah satu jelmaan sebenar hutang karma. Hutang karma ni ada pelbagai bentuk. Sesetengah orang mengenali hutang karma dalam bentuk kawan, abang atau adik kita. Tetapi tahukah anda, hutang karma boleh muncul dalam pelbagai rupa. Kisah yang akan saya ceritakan hari ini adalah salah satu cerita yang sangat menakutkan dan menarik untuk diikuti. Sesiapa yang membuka klip ini untuk didengar sebelum tidur, mungkin akan membuatkan anda tidak dapat tidur langsung. Kerana cerita ini mungkin akan membuatkan anda seram sejuk dari awal lagi. Apa-apa pun, saya harap anda akan mengikutinya sehingga tamat kerana anda akan mengetahui cara penyelesaian dan cara menanganinya. Sebelum kita teruskan, ingin saya ingatkan agar anda menggunakan kebijaksanaan anda semasa menonton dan mendengar cerita ini, kerana ini adalah salah satu pengalaman seram yang benar-benar terjadi kepada seorang pendengar. Kisah hari ini adalah salah satu cerita yang dihantar oleh seorang pendengar. Saya mohon izin untuk menggunakan nama samaran Encik Tan. Encik Tan memberitahu saya bahawa cerita ini berlaku kira-kira 1 hingga 2 tahun yang lalu. Kisah ini bermula pada suatu malam sekitar jam 8 lebih. Ketika dia sedang bermain komputer, tiba-tiba dia terdengar bunyi yang aneh. Bunyi itu datang dari bilik adiknya sendiri. Bunyi itu seperti orang yang tercungap-cungap, seolah-olah orang yang sedang nazak dan tidak dapat bernafas. Bunyi itu sangat kuat sehingga pada mulanya dia tidak begitu menghiraukannya. Tetapi setelah mendengar untuk seketika, dia mula berasa aneh kerana bunyi nafas yang didengarinya itu berlarutan selama hampir 10 minit. Dia mula terfikir, kenapa bunyi ini macam bunyi adik aku? Jadi dia pun berjalan ke bilik adiknya. Rupa-rupanya pintu bilik adiknya berkunci. Dia cuba mengetuk dan memanggil nama adiknya, tetapi adiknya tidak juga membuka pintu. Padahal selalunya jika adiknya terdengar bunyi ketukan pintu atau apa-apa bunyi kuat di dalam rumah, dia akan keluar untuk melihat dan bertanya apa yang berlaku. Tetapi kali ini, Encik Tan mengetuk pintu bilik adiknya dengan lama, namun adiknya tidak juga membukanya. Akhirnya, dia pergi mencari kunci pendua untuk membuka pintu bilik tidur adiknya kerana dia mula berasa tidak sedap hati dan bimbang sesuatu terjadi kepada adiknya. Sebaik sahaja dia membuka pintu, dia terkejut sehingga kakinya tidak dapat melangkah. Ketika pintu dibuka, keadaan di dalam bilik tidur adiknya gelap gelita. Hanya ada cahaya dari luar bilik yang menerangi masuk. Apabila pintu terbuka, cahaya itu terus menyuluh ke arah katil dan dia ternampak satu pemandangan. Adiknya sedang tidur di atas katil dan ada susuk tubuh seorang perempuan lembaga hitam sedang duduk di atas badan adiknya sambil mencekik lehernya. Pada masa itu, dia sangat terkejut sehingga tidak tahu hendak berbuat apa. Untuk masuk menolong pun dia tidak berani kerana benda yang sedang menindih adiknya itu adalah hantu. Dia hanya mampu berdiri kaku di depan pintu. Pada saat itu dia pun merapatkan kedua-dua belah tangannya dan mula membaca semua mantra yang diingat. Tetapi setelah membaca mantra untuk seketika, dia melihat perempuan yang duduk di atas badan adiknya itu telah hilang. Sebaik sahaja bayang itu hilang, dia segera membuka lampu bilik dan bergegas masuk ke dalam bilik adiknya. Ketika dia masuk, dia masih melihat adiknya sedang terpejam matanya. Dia pun berjalan menghampiri untuk mengejutkannya. Ais, kenapa ni? Abang dengar kau tercungap-cungap tadi. Adiknya pada masa itu menunjukkan reaksi terkejut sedikit apabila dia masuk, tetapi adiknya menjawab,
Tadi saya mimpi ngeri Bang Tan. Saya mimpi ada orang cekik leher saya, rasa macam tak boleh bernafas. Apabila adiknya berkata begitu, dia pun menceritakan apa yang dia lihat sebentar tadi. Dia memberitahu bahawa dia sedang bermain komputer dan terdengar bunyi nafas adiknya yang sangat kuat. Apabila dia cuba membuka pintu, tidak boleh. Selepas berjaya membukanya, dia ternampak seorang perempuan sedang duduk menindih dan mencekik leher adiknya. Pada masa itu, adiknya menjadi sangat takut sehingga tidak berani untuk tidur semula. Dia pun pergi mengambil loket Sami Buddha untuk dipakaikan pada leher adiknya dan menyuruh adiknya membaca mantra sebelum tidur serta melakukan pahala kebajikan supaya mungkin makhluk itu tidak akan mengganggunya lagi. Malam itu, adiknya membaca mantra sebelum tidur seperti yang disuruhnya, sehinggalah keesokan paginya. Pada hari berikutnya, adiknya menceritakan kejadian semalam kepada nenek mereka dengan membawa Encik Tan sendiri sebagai saksi untuk mengesahkan bahawa kejadian seperti itu benar-benar berlaku semalam. Neneknya bertanya, Ais ada buat apa-apa yang salah ke? Kenapa dia datang ganggu kita macam tu? Cik Ais atau adik Encik Tan cuba berfikir tetapi tidak dapat mengingati apa-apa yang telah dilakukannya kerana dia tidak pernah terlibat dalam hal-hal seperti ini. Dia juga tidak pernah menegur atau melakukan apa-apa yang boleh menyebabkan hantu-hantu mengikutinya. Pada masa itu, neneknya hanya berkata, tak apalah, nanti kita buat pahala untuk dia, nanti tak ada apa-apalah tu. Apabila tiba hujung minggu pada hari Sabtu dan Ahad, Encik Tan membawa adiknya membonceng motosikal pergi ke Wat bersama-sama supaya mereka dapat membuat pahala dan mendoakan roh tersebut. Selepas membuat pahala pada hari itu, tiada lagi kejadian aneh yang berlaku. Sehinggalah tiba pagi hari Isnin, hari di mana dia dan adiknya perlu pergi ke sekolah. Sekitar jam 7 pagi lebih, dia menunggang motosikal ke sekolah dengan adiknya membonceng di belakang. Oleh kerana adiknya membonceng, dia tidak dapat menunggang dengan laju sangat. Tetapi pada hari itu, dia merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan motosikalnya. Semasa dia sedang menunggang, pemegang motosikal mula bergegar seolah-olah ada orang yang cuba mengawalnya. Dia pun perlahan-lahan mengurangkan kelajuan. Dari kelajuan yang sudah perlahan menjadi semakin perlahan kerana takut terjadi apa-apa. Dia cuba membaca mantra sambil menunggang. Selepas selesai membaca mantra, gegaran pada motosikalnya mula berkurangan dan akhirnya berhenti. Motosikal itu kembali boleh ditunggang seperti biasa. Pada masa itu, dia cuba untuk tidak percaya bahawa kejadian-kejadian ini ada kaitan dengan hantu atau roh. Namun cerita ini tidak berakhir semudah itu. Selepas motosikalnya kembali normal, dia merasakan satu bebanan berat di bahagian bahunya. Tetapi pada masa itu, dia tidak sempat memikirkan apa-apa kerana jadual kelasnya agak padat. Dia hanya fikir mungkin kerana dia membawa beg yang berat dan memikul barang-barang berat ke sekolah setiap hari. Tetapi semasa beratur untuk perhimpunan pagi, dia telah meletakkan begnya di dalam kelas, namun perasaan berat di bahunya itu masih ada. Semasa sesi pembelajaran, dia masih berasa seolah-olah ada sesuatu yang menekan bahunya sehingga terasa semakin berat dan berat. Apabila waktu sekolah tamat, dia segera membawa adiknya menunggang motosikal pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, dia memberitahu adiknya, hari ini abang tak tahu kenapa, sakit sangat, sakit bahu. Adiknya berkata, abang bawa beg berat kot. Mungkin sebab beg tu. Dia menjawab, abang pun tak tahu. Tapi sakit sangat. Walaupun tak galas beg pun masih sakit. Adiknya pun berkata, jangan fikir sangat. Tak ada apa-apalah tu. Sehinggalah dia membawa adiknya pulang sampai ke rumah. Dia segera membawa barang-barangnya naik ke biliknya di tingkat 2. Setelah meletakkan beg dan segalanya, dia berniat untuk melihat cermin sebentar untuk memeriksa sama ada bahunya ada luka atau lebam. Sewaktu dia membuka baju dan berjalan untuk melihat cermin, ketika sampai di hadapan cermin, dia terkejut kerana apabila dia sampai, dia ternampak imej dirinya berdiri di dalam cermin. Tetapi apa yang anehnya, ada bahagian bawah badan seseorang sedang duduk di atas bahunya. Imej itu hanya dilihatnya sekilas pandang di cermin. Dan selepas itu, apabila dia mengelipkan mata, imej itu hilang. Dia sangat yakin bahawa dia tidak tersalah lihat. Walaupun ia hanya imej untuk beberapa saat, dia telah melihat dengan jelas imej kaki manusia yang sedang duduk di atas bahunya.
Dia terkejut sehingga terus berlari turun ke bawah untuk mencari neneknya. Tetapi apabila dia turun ke bawah, dia tidak menemui neneknya. Dia pun menelefon ayahnya dan menceritakan apa yang dilihatnya kepada ayahnya. Perasaannya pada masa itu masih lagi ketakutan. Oleh kerana ayah Encik Tan ini mempunyai sedikit deria keenam, apabila mendengar cerita anaknya yang ternampak seseorang duduk di atas bahunya semasa melihat cermin, ayahnya juga turut terkejut. Ayahnya pun menyuruhnya mengambil air suci dari 9 wat yang pernah diberikan oleh ayahnya dahulu untuk dibuat mandi dan direnjiskan ke seluruh rumah. Selepas itu, setelah selesai bercakap dengan ayahnya, Encik Tan mengambil botol air suci yang dikatakan oleh ayahnya yang kebetulan berada di atas rak pemujaan. Dia mengambil air suci itu, menuangnya ke dalam gayung dan mandi. Selepas itu, dia menggunakan gayung itu untuk mencelup tangannya dan merenjiskan air ke seluruh rumah. Selepas selesai merenjis di tingkat atas, dia menelefon ayahnya sekali lagi untuk bertanya sama ada keadaannya akan bertambah baik. Dia segera menelefon semula ayahnya. "Ayah, saya dah buat semua. Apa lagi yang perlu saya buat?" Ayahnya bertanya. "Dah renjis semua tempat ke nak?" Dia memberitahu ayahnya bahawa dia telah merenjis ke semua tempat. Setiap sudut, tingkap dan pintu, semuanya telah direnjis. Ayahnya berkata, "Baiklah, sekarang anak ambil semangkuk nasi dan sebatang colok, pergi sembayang dekat pokok cermai depan rumah tu dan beritahu dia, masing-masing buat hal sendiri, jangan datang mengganggu penghuni rumah." Semasa sedang bercakap di telefon dengan ayahnya, neneknya pun pulang. Neneknya ternampak dia sedang menyediakan nasi dan mencari colok. Neneknya datang bertanya, "Buat apa tu nak?" Encik Tan pun menceritakan semula kejadian tadi kepada neneknya dan memberitahu bahawa ayahnya yang menyuruhnya berbuat begitu. Neneknya pun membantu menyediakan nasi dan colok. Sebelum neneknya membawanya ke pokok cermai di hadapan rumah, neneknya berpesan kepada seseorang itu, "Hiduplah masing-masing. Ya, kalau nak pahala, nanti kami akan buatkan. Tapi janganlah datang mengganggu dan menakutkan macam ni. Jangan buat kami sakit." Selepas dia meletakkan nasi dan colok, kira-kira 10 minit kemudian, kesakitan di leher dan bahunya beransur-ansur reda. Pada masa itu, dia sangat hairan. Apa kaitannya dengan apa yang disuruh oleh ayahnya? Dia cuba berfikiran positif. Mungkin ada roh-roh yang mengikutinya sehingga menyebabkan dia sakit bahu dan leher. Sehinggalah semua kejadian itu berlalu. Pada malam itu, kebetulan adiknya tidur di rumah neneknya yang satu lagi, menyebabkan dia terpaksa tidur seorang diri di rumah itu. Dia fikir mungkin tiada apa-apa lagi yang akan berlaku kerana dia telah melakukan semua yang disuruh oleh ayahnya. Selepas membakar colok dan memberitahu makhluk itu, mungkin semuanya sudah selesai. Malam itu, dia tidur lewat. Dia bermain permainan video dan melakukan aktiviti remaja yang lain. Encik Tan memang seorang yang biasa tidur lewat. Pada hari itu, selepas selesai bermain permainan video, dia menceritakan kejadian yang dialaminya dalam 2-3 hari itu kepada kawan-kawannya. Kawan-kawannya musiknya, "Dia suka kau lah tu, sebab tu dia datang duduk atas bahu kau." Pada masa itu, dia fikir cerita itu sudah berakhir, jadi dia hanya ketawa dan tidak memikirkan apa-apa tentang kata-kata kawannya. Mereka berbual dan bermain sehingga kira-kira jam 10 malam, kemudian masing-masing menamatkan panggilan. Tetapi Encik Tan sendiri belum tidur lagi. Dia menyambung bermain kad. Semasa sedang bermain dan melihat kadnya, dia perasan sarung kadnya nampak kotor. Jadi dia memutuskan untuk mencuci sarung kad itu. Dia duduk mengeluarkan semua kad dari sarungnya. Proses itu mengambil masa sehingga kira-kira jam 11 lebih malam. Selepas itu, dia membawa sarung-sarung kad itu ke bilik air untuk dicuci. Selepas selesai mencuci, dia hendak berjalan pulang ke bilik tidurnya seperti biasa. Tetapi sewaktu dia sedang menunduk untuk mengelap kaki dan hendak keluar dari bilik air, tiba-tiba dia ternampak sepasang kaki manusia pucat seperti tiada darah berlari melintasi hadapan bilik air dengan sangat laju. Dia terkejut dan berdiri kaku di situ selama kira-kira 10 saat sebelum memberanikan diri berlari pulang ke bilik tidurnya. Apabila sampai di bilik, dia mengunci pintu dan cuba berlagak seperti biasa, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku sebentar tadi. Dia kembali ke bilik tidur dan duduk mengelap sarung kad yang baru dicucinya. Sambil mengelap, hatinya tidak tenang kerana masih terkejut dengan apa yang dilihatnya tadi. Dia cuba memberitahu dirinya tak ada apa-apalah. Proses mengelap sarung dan memasukkan semula kad mengambil masa sehingga hampir tengah malam.
Waktu itu sudah agak lewat. Dia pun memutuskan, baiklah, lebih baik aku tidur. Dia pun berjalan untuk mematikan suis lampu. Tetapi sewaktu tangannya hampir menekan suis, lampu di dalam biliknya terpadam dengan sendiri. Dia belum pun sempat menyentuh suis lampu, tetapi lampu di biliknya sudah terpadam. Ini membuatkannya bertambah seram. Dia berfikir, jika dia menekan sekali lagi dan lampu itu menyala, dia akan tidur dengan lampu terbuka. Dia tidak akan mematikan lampu lagi. Tetapi apabila dia menghulurkan tangan untuk menekan suis sekali lagi, lampu itu menyala. Tiba-tiba saja lampu itu menyala. Dia cuba mematikan sekali lagi. Apabila dia menekan suis, lampu itu terpadam. Dia pun memutuskan untuk tidur dengan lampu terbuka malam itu. Jadi dia menekan suis untuk menyalakan lampu dan berjalan kembali ke katil. Tetapi pada masa itu dia belum tidur lagi. Dia berbaring di atas katil, cuba memikirkan perkara lain untuk melupakan kejadian-kejadian tadi. Tetapi lama-kelamaan dia mula berasa aneh. Dia mula berasa sesak dan nafasnya tidak lancar. Dia berasa sangat aneh. Dia pun memejamkan mata dan cuba memikirkan perkara lain. Tetapi sewaktu dia memejamkan mata, dia mula berasa seperti perutnya senak, seperti ada sesuatu yang memicit-micit perutnya. Dia cuba untuk membuka mata. Tetapi sewaktu dia membuka mata, rupa-rupanya dia ternampak seorang perempuan bermuka pucat, berambut panjang, memakai pakaian tradisional Thai kuno, sedang duduk berjuntai kaki di atas alang bumbung di dalam bilik tidurnya. Pada masa itu, rumahnya belum dipasang siling, jadi semuanya lapang dan alang bumbung jelas kelihatan. Dan dia melihat perempuan itu sedang duduk di atas alang, merenung ke arahnya sebelum mula menangis. Apabila melihat perempuan itu menangis, dia segera menarik selimut menutupi seluruh badannya dan merapatkan tangan sambil membaca mantra. Dia membaca semua mantra yang diketahuinya, termasuklah mantra belas kasihan, Cina Bancon dan pemujaan Taoiswan. Tetapi keadaannya tidak bertambah baik. Dia tidak pasti sama ada dia tersalah baca mantra atau tidak, sebab itu mantranya tidak berkesan. Tetapi semasa dia sedang cuba membaca mantra, ada satu suara bergema di dalam kepalanya, "Kau tinggalkan aku." Kata-kata perempuan itu membuatnya sangat takut sehingga dia tidak berani untuk membuka mata. Dia cuba memaksa dirinya untuk tidur. Tetapi sudah tentu, dalam keadaan begitu, dia tidak akan dapat tidur. Apa yang lebih teruk lagi ialah, selepas beberapa ketika, di sekeliling katilnya terdengar bunyi seperti orang sedang berjalan. Tap, tap, tap. Bunyi itu mengelilingi katilnya. Bunyinya seperti orang berkaki ayam berjalan di atas lantai jubin. Bunyi itu kedengaran di sekeliling katil. Tambahan pula, ada suara bisikan di telinganya, "Kau tinggalkan aku. Kau tinggalkan aku." Kata-kata "kau tinggalkan aku" itu berulang-ulang tanpa henti. Dia hanya mampu berbaring dengan badan menggigil. Sehinggalah dia tidak tahan lagi. Dia pun memutuskan untuk bangun, mengambil telefon dan terus mendail nombor neneknya. "Nenek, datang tidur teman saya. Saya tak boleh tidur ni, tolong teman saya." Waktu itu sudah hampir pukul 2 pagi. Tidak lama selepas dia menelefon neneknya datang ke rumahnya bersama adiknya. Adiknya juga ikut serta kerana tidak berani tidur seorang diri. Apabila mereka sampai, neneknya bertanya, "Macam mana? Nampak apa?" Dia pun menceritakan segalanya kepada neneknya dengan suara yang terketar-ketar. Pada masa itu, imej dan suara itu masih terngiang-ngiang di fikirannya. Neneknya cuba menenangkannya. "Tak ada apa-apa nak. Malam ni nenek dengan adik tidur sekali. Tak ada apa-apa." Malam itu, mereka bertiga tidur bersama-sama. Selepas itu, tiada apa-apa lagi yang berlaku. Apabila dia bangun keesokan paginya, neneknya datang kepadanya dan berkata, semalam nenek mimpi nampak seorang perempuan. Neneknya pun menceritakan bahawa semalam dia bermimpi melihat seorang perempuan datang menemuinya. Seorang perempuan berambut panjang, memakai pakaian tradisional Thai, datang memberitahu bahawa dia adalah kekasihnya. Pada hari perkahwinan mereka, berlaku kemalangan bot karam yang menyebabkan mereka berdua meninggal dunia dan terpisah. Dia telah meninggalkan perempuan itu untuk dilahirkan semula. Perempuan itu telah mencarinya selama 15 tahun. Apabila dia mendengarnya, dia semakin meremang bulu roma. Dia tidak tahu sama ada mimpi neneknya itu benar atau tidak, tetapi perempuan itu nampaknya mempunyai kaitan dengannya.
kerana semalam suara yang didengarinya hanyalah perkataan kau tinggalkan aku berulang-ulang. Hanya satu ayat itu sahaja, tiada perkataan lain. Hari itu dia mengambil cuti sekolah supaya neneknya dapat membawanya ke wad untuk membuat pahala. Semasa mereka berada di wad, ketika sedang berada di dalam dewan, dia duduk di atas lantai. Belum sempat dia menunduk hormat kepada patung Buddha, tiba-tiba seorang Sami datang menghampirinya. Sami itu terus menegur, "Anak muda, kamu bawa siapa datang bersama? Kenapa dia nampak begitu terikat dengan kamu?" Neneknya pun menceritakan mimpi yang dialaminya kepada Sami itu. Sami itu berkata, "Hutang karma ini kadang-kadang ia datang dalam bentuk begini. Kekasih dari kehidupan lampau. Mereka biasanya akan mengambil kesempatan semasa nasib kita sedang merosot untuk mengapa-apakan kita." Selepas itu, Sami tersebut menasihatkan agar mereka melakukan upacara untuk memutuskan janji dan membuat pahala dengan memberikan sumbangan kepada wad serta mendoakan roh perempuan itu. Semasa upacara mendoakan roh, Sami itu berkata, "Biarkanlah dia pergi. Saya tahu kamu sangat mencintainya, tetapi janganlah terlalu terikat. Nanti kamu sendiri yang akan menderita. Lepaskanlah." Selepas selesai upacara, dia menunduk hormat kepada Sami itu dan pulang ke rumah bersama neneknya. Pada mulanya, dia tidak tahu sama ada upacara pada hari itu akan membantu atau tidak kerana dia tidak merasakan sebarang perubahan. Tetapi selepas hari itu, dia mula perasan bahawa semuanya beransur-ansur menjadi senyap. Dia tidak lagi melihat roh perempuan itu dan perkara-perkara ini senyap selama setahun. Namun, sepanjang tempoh itu, dia sentiasa membuat pahala untuk roh perempuan tersebut. Sehinggalah beberapa bulan yang lalu, seorang lagi adiknya yang tinggal bersama ayahnya pulang untuk bermalam di rumah. Adiknya memberitahunya bahawa dia bermimpi melihat seorang perempuan berdiri melambai-lambai kepadanya dan berkata, "Saya dah nak pergi, tolong sampaikan pada abang kamu." Selepas itu, adiknya terjaga dan menceritakannya kepadanya. Ini membuatkannya sedar bahawa perempuan yang dilihatnya itu mungkin sudah dilahirkan semula atau pergi ke alam lain yang tidak lagi terikat dengannya. Dia berharap perempuan yang mengikutinya sehingga ke kehidupan ini akan dilahirkan semula di alam yang lebih baik. Inilah kisah daripada pendengar yang bernama Encik Tan. Bagaimana? Cerita ini memang membuatkan kita seram sejuk dari awal lagi, bukan? Sebenarnya, saya pernah juga mendengar cerita seperti ini mengenai roh pendendam yang mengikut dari kehidupan lampau sehinggalah akhirnya mereka dapat memutuskan ikatan melalui upacara tertentu. Ada banyak contoh kejadian di mana sesetengah orang diganggu oleh roh seperti ini menyebabkan ada yang tidak bernasib baik dalam percintaan dalam kehidupan ini. Mungkin ini boleh jadi salah satu sebab bagi sesetengah pendengar yang masih belum mempunyai pasangan. Sesiapa yang masih bujang, setelah mendengar klip ni, cuba fikirkan. Mungkin sebab anda tidak mempunyai pasangan atau setiap kali ada orang yang anda suka tetapi akhirnya terpaksa berpisah. Mungkin disebabkan oleh kekasih lama dari kehidupan lampau yang pernah anda berjanji dengannya dan dia kembali mengikut anda ke kehidupan ini untuk menghalang cinta anda. Cara terbaik adalah seperti yang dilakukan oleh Encik Tan, iaitu meminta bantuan seorang Sami untuk melakukan upacara, memutuskan janji atau sumpah supaya ikatan itu terlerai dan anda dapat memulakan hidup baru dalam kehidupan ini. Apapun cerita seperti ini, walaupun menakutkan, saya rasa jika seseorang itu tidak mengalaminya sendiri, mereka mungkin tidak akan tahu betapa menakutkan dan menyeramkannya ia, bukan? Jika ada pendengar di luar sana yang mempunyai cerita seram untuk dikongsi, anda boleh hantarkan cerita anda. Saya masih menanti untuk membaca cerita dari anda semua. Apa pun, untuk hari ini, semua cerita yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan kejadian yang benar-benar berlaku. Ini bukan kali pertama ia terjadi. Saya rasa cerita seperti ini sering berlaku, cuma belum ada ramai yang menceritakannya. Jika anda mengalaminya, rajin-rajinlah membuat pahala dan mendoakan roh tersebut atau lakukan upacara seperti yang dilakukan oleh Encik Tan supaya yang berat menjadi ringan. Sebelum kita berpisah, jika anda sukakan cerita hantu dan kisah seram, kita adalah geng. Sesiapa yang baru pertama kali mendengar klip ini, cerita-cerita seram akan dikemas kini dengan kisah-kisah baru yang mungkin anda belum pernah dengar. Bagi sesiapa yang tiada pasangan, yang masih mencari pasangan, cuba fikir baik-baik.
Mungkin anda pernah berjanji sesuatu dengan seseorang dalam kehidupan lampau. Selamat tinggal.